Di negeri Pahang Lama, lahirlah seorang puteri jelita bernama Tun Teja Ratna Benggala. Kecantikannya masyhur ke seluruh alam, hingga menjadi buah bicara di istana-istana Melayu. Berita kecantikan Tun Teja sampai ke telinga Sultan Mahmud Shah dari Melaka. Baginda berhasrat memperisterikannya, namun Tun Teja sudah bertunang dengan Megat Panji Alam, pahlawan gagah dari Terengganu. Sultan Mahmud mengutus Hang Tuah, Laksamana Setia, untuk memujuk Tun Teja. Dengan budi bahasa dan kepandaian berbicara, Hang Tuah memuji keindahan Melaka dan kebesaran rajanya. Tun Teja akhirnya terpesona dengan kata-kata Hang Tuah. Dalam hati, dia mula jatuh cinta, tidak tahu bahawa janji itu hanyalah hela untuk membawanya ke Melaka. Sebaik tiba di Melaka, Tun Teja tersedar dia diperdaya. Hang Tuah menyerahkan dirinya kepada Sultan Mahmud. Walau hatinya hancur, dia menerima takdir dengan reda dan menjadi permaisuri. Ketika Melaka jatuh ke tangan Portugis, Sultan Mahmud dan Tun Teja melarikan diri ke Muar. Di sanalah Tun Teja jatuh gering dan menghembuskan nafas terakhir. Makamnya kekal menjadi simbol cinta dan pengorbanan wanita Melayu sejati. Siapa lagi yang anda mahu? Sila komen. Jangan lupa subscribe, like and share.